Isu roboh kuil, pengurusi kuil tampil bersuara buat ramai bengar. Kuil ini ialah satu kuil yang diwujud tahun 1933 lah. Dalam beberapa hari ini ada juga isu Pengurusi kuil Sri Veraketi Alayam Rawang, Datuk Sri Balakrishnan Appalanaidu menyuarakan kebimbangan terhadap isu melibatkan kuil di Selangor yang disifatkan semakin serius. Beliau menegaskan sebarang tindakan merobohkan kuil perlu mengikut undang-undang serta prosedur yang betul termasuk pemberian notis dan laporan polis bagi mengelakkan ketegangan antara kaum. Katanya tindakan individu mengambil langkah sendiri boleh menjejaskan keharmonian masyarakat berbilang kaum di Rawang. Beliau turut mencadangkan penubuhan satu badan atau agensi khas bagi menyelaras dan mengurus hal ehwal kuil masyarakat India agar isu berbangkit tidak dipolitikkan serta dapat diselesaikan secara teratur bersama kerajaan. Nama saya Datuk Seri Balakrishnan Appalanaidu. Saya ialah pengurusi kuil Sri Veraketi Vinayagar Alayam Rawang. Kuil ini ialah satu kuil yang diwujud tahun 1933 lah. Dalam beberapa hari ini ada juga isu kuil-kuil berlaku di dalam negeri Selangor. Amat serius lah ya. So apa yang kita dapat tahu daripada Perdana Menteri pun telah pun terus diterangkan kepada mana-mana masyarakat berbilang kaum di dalam Malaysia, kita kena hormat satu sama satu ya. Raja-raja kita pun memang dimukakan macam itulah. Di sini kita Melayu, India, Cina semua satu keluarga. Ya, satu keluarga. Tetapi ada juga sedikit orang yang tidak bertanggungjawab. Mereka ini bawa beberapa isu dan mereka ini ambil tindakan atas tangan sendiri. Mereka tidak mengikut undang-undang. Seperti mana yang Perdana Menteri diberitahu dan Menteri Besar Selangor telah pun diterangkan mana-mana kuil yang tanpa izin akan diambil tindakan dengan undang-undang. So bila sudah keluar suara saja, mereka guna kesempatan dan rubuh satu kuil di Rawang Perdana. Walaupun kuil itu kecil, besar ataupun duduk atas tapak pemilik mana-mana pun, asal usul sejarah itu kita kena tengok. Tidak boleh orang individu ambil tindakan macam ini. Nanti itu boleh jadi satu isu akan tidak boleh mengiringi lah. Kita tak mahu berlaku apa-apa isu yang kita tak boleh diterima. So di Rawang ini kita keluarga Melayu, India, Cina semua satu keluarga. Kita macam abang adik. Tak ada masalah sekian lama. Dan ada juga orang daripada luar datang dan menggunakan kesempatan ini dan mereka simply bawa mesin malam, dia pergi rubuh. Walaupun ada apa-apa perintah diberi oleh pemilik tanah ataupun mana-mana pihak, mereka mesti patuh undang-undang. Mereka sepatutnya bagi notis dan buat laporan polis sebelum buat sesuatu, baru dia boleh ambil sesuatu tindakan ikut undang-undang. Saya sebagai Persatuan Kuil dan juga saya juga penasihat kuil Bandar Kantriom Sri Subramanian Alayam dan beberapa persatuan ketua komuniti penduduk ya. Saya lihat apa yang mereka berlaku secara kasar ini, saya takut dia ganggu keamanan
masyarakat. So ini kerajaan mesti mengatasi. Dan juga saya pun minta kepada mana-mana pihak yang pegang kuasa dalam negeri Selangor ataupun pusat, mereka mesti menyampaikan isu kuil-kuil dan apa perlu kita masyarakat India untuk bekerjasama dengan kerajaan. So kita mohon kalau endowment board, kita kena ada satu macam JAKIM. Agama Islam dia ada rasmi, dia ada JAKIM. Dia boleh bantu kepada masyarakat. Tetapi masyarakat India kita boleh percaya kepada ahli-ahli politik. Bila ahli-ahli politik, kalau kita tunggu kalau selesai masalah, ini 4 sebelah mereka duduk, mereka belum lagi duduk satu table, satu meja. Sepatutnya mereka duduklah bersama. Ini saya mohonlah. Jadi sedikit, ini jangan politikan. Saya tak mau jadi politikan. Politik ini menyusahkan kepada masyarakat. Ya. So bila kalau benda ni kalau macam jadi politik, mangsa masyarakat. So oleh itu apa yang hari ini saya nak beritahu, minta kerajaan bagilah peluang untuk menyusun dan mengatur mana-mana kuil dalam daerah ataupun negeri. Bagi peluang kepada wakil satu macam kita nak satu endowment kena diwujudkan untuk mereka ini memang jaga rumah ibadat dengan isu masyarakat India. Tidak boleh dipolitikkan. Bila mereka ni jumpa politik sini, politik sana tak suka. Bila jumpa sana, politik sini tak suka. Kita tak mau macam itu. Kita sedia bekerjasama dengan kerajaan. Kita pun rayu kepada masyarakat sekitar Rawang, kita bekerjasamalah dengan kerajaan. Apa yang silap itu berlaku dululah. Masa satu ladang memang ada beberapa kuil. Lepas tu kawasan ini sudah development, mereka pergi jaga itu kuil. Tanah kadang-kadang dapat, kadang-kadang tanah dapat, tak ada duit untuk membina. Ya, so itulah jadi kadang-kadang kuil tanpa izin. Ada juga banyak kuil telah pun diberi tanah, belum diwarta. Ya, ada juga tanah sudah dilulus persatuan, ada juga degil, tidak bekerjasama. So masalah macam ini masalah dalaman, isu masyarakat India. Jadi siapa kena bawa perkara ini ke pihak yang PBT ataupun bahagian daripada keatasan. Tetapi kita tak ada satu agensi, satu jabatan untuk menjaga isu-isu masyarakat India. Itu bukan politik. Politik taruh tepi dulu. Sebab kita ada Malaysia, ada satu Hindu Sanggam. Boleh kita developkan Hindu Sanggam itu secara rasmi di dalam Malaysia untuk membantu bawa isu-isu masyarakat ataupun kuil-kuil ini macam mana. So kerana mereka tak ada kuasa. Kuasa ni kena bagilah. Kerajaan kena nasihat kepada wakil-wakil rakyat ataupun ahli-ahli parlimen, minta wujudkan satu jabatan agama Hindu. Mereka boleh bawa isu semasa, takkan jadi isu semasa macam ini. Kalau tak ada seperti mana Sultan kita telah pun diberitahu ada 600 lebih kuil telah pun sudah ada rekod tanpa izin
dan beberapa kuil terbiar macam itu tidak boleh berlaku lagi macam itu. Kita hormati, kita memang faham, kita kena hormat, tetapi siapa kena bawa isu perkara ini? Kalau bukan satu persatuan, kalau politik pergi campur tangan, itu masalah bukan boleh diselesai. Oleh itu kerajaan kena pandang serius benda ini. Kenapa masalah ini tidak boleh sekian lama? Kita tak ada satu agensi Jabatan Masyarakat India